Lembut lah. Lembut. Jangan masuk dalam kasut tu. Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi di channel saya Azman Raza. Video kali ini tentang perjalanan saya daripada Tokyo ke Gala Yuzawa Snow Resort. Tempat ni jauh daripada Tokyo. Kami terpaksa menaiki Shinkansen untuk itu bullet train ke Gala Yuzawa. Kami bangkit awal untuk nak mengejar train iaitu Shinkansen yang akan bergerak daripada Tokyo 8.30 pagi. Sekarang ni kami sedang bergerak menuju ke Shinkansen di Tokyo. Perjalanan daripada stesen yang kami turun ni nak pergi ke Shinkansen tu agak jauh jugalah. Jadi kami terpaksa cepat sikitkan jalan untuk nak target nak dapatkan train 8.30 pagi. Pakaian kami biasanya kami pakai 3 lapisan, tetapi hari ini kami pakai 4 lapis kerana kami tak boleh nak predik, mungkin terlalu sejuk kot sana. Saya ada pengalaman dengan salji ni pada tahun 2002 semasa saya tinggal di Hokkaido selama 3 bulan. Tiket kami tak beli lagi, so kami takut kalau miss nanti rugi kan, so kita tak beli dululah. Cuaca di Tokyo pada hari ini memang cantik lah, cerah dan suhunya dia dalam 5 darjah Celsius. Anak dan isteri saya terlalu excited kerana ini merupakan pengalaman baru mereka akan menaiki Shinkansen, iaitu bullet train yang laju dan juga nak merasai salji. Shinkansen. Shinkansen. Ni dah dekat dah. Dah dekat dengan tempat membeli tiket. Tour guide kami dia beli tiket dekat mesin dan dapat tiket 8.30, dan kami sekarang ni menuju ke gate nak pergi ke Shinkansen Station.
daripada apa tempat membeli tiket tadi tu nak ke platform Shinkansen tu agak jauh jugalah. Salah tutup. Rasa saya lah, kalau tak ada tour guide ni memang parah lah, susah. Dengan ada tour guide ni semuanya menyenangkan kami lah. Perjalanan tu smooth sebab dia tahu. Kalau tak ada tour guide ni, kami mungkin habiskan masa kami bertanya orang lah, dan mencari tempat-tempat nak beli tiket lah, nak beli ke platform. Itu akan makan masa. Tapi dengan ada tour guide ni mempercepatkan proses lah. Kami sampai di platform Shinkansen ni jam 8.20 pagi. Jadi kami ada masa 10 minit lagi untuk nak masuk ke dalam train ni. Okay, sempat lagi kami beli barang-barang minuman dekat stall dekat platform ni sebelum kami masuk ke dalam train. Inilah suasana dalam Shinkansen. Nampak macam biasa dalam dia kan, macam train biasa tak ada nampak istimewa sangat macam train, tapi kelajuan dia lah mungkin keistimewaan dia. Apa dia? Okey. Mana lagi belah sini? Belah sini. Tempat duduk free seating, dan hari tu pun tak ramai orang. Jadi kami boleh pilih tempat duduk kat mana yang kami suka. Perjalanan daripada Tokyo Station ni ke Gala Yuzawa mengambil masa 1,5 jam. Jadi puaslah duduk di dalam train Shinkansen ni. Sepanjang perjalanan tu tak ada apa nak buat, so semua orang tengok handphone lah, browse internet ke ataupun main WhatsApp ke. Pengalaman anak saya, isteri saya untuk nak naik Shinkansen ni termakbul lah. Macam mana rasa naik Shinkansen macam suasana ni macam biasa naik, tapi semua dia tak bergerak, tak bergoyang-goyang sangat. Oleh kerana perjalanan ni agak jauh, maka kami pun rehat dah. Kalau boleh tidur sekejap supaya sampai nanti segar. Okey, ni tiket dia. Satu tiket Shinkansen, satu lagi tiket ke nak masuk Gala Yuzawa. So ni pun dah dekat dah nak sampai.
Tapi sebelum sampai di Gala Yuzawa, kami singgah di Ichigo Ichigo Yuzawa. Daripada Ichigo Yuzawa ni ke Gala Yuzawa tak berapa jauh, dalam 5 minit lagi. So sekarang ni kami dah sampai di Gala Yuzawa Station. Saya terus keluar, orang semua keluar terus pergi ke Gala Yuzawa. Saya terus keluar pergi ke depan kepala bullet train, dan sebab situ ada salji. So this is the first time experience salji dan juga anak-anak saya. Semuanya excited dapat first time dapat merasai salji, dapat pegang-pegang salji, nak rasa macam mana rupa salji. Sekarang ni salji tengah lebat. Nampak tu dia menurun buat masa ni tak lebat tapi tebal lah salji tak boleh nampak. Nak pergi naik ke atas Snow Resort tu tinggi So kami ambil gambar dulu kat sini dekat kepala bullet train, dan juga main-main salji sekejap dalam 5-10 minit. Kemudian kami akan bergerak ke Gala Yuzawa punya Snow Resort. Sekarang ni menuju ke Gala Yuzawa punya entrance. Nak pergi ke tempat orang main ski tu, kami kena masuk ke pintu gate ni dan masukkan tiket yang kami dah beli tu ke dalam mesin. Ini bangunan kompleks Gala Yuzawa. Lepas ni kami akan naik gondola, nak naik ke atas bukit. Siapa-siapa yang tak beli lagi kelengkapan nak main salji tu, ada dijual di sini sebelum kita naik ke atas. Okay, ini ialah entrance nak masuk nak naik gondola ke atas bukit tempat main ski.
macam kita naik ke Genting tau. Kita naik ke mak. Pemandangan daripada gondola ni kalau kita tengok kat luar, semuanya putih je. Seronok lah. Tempat kita tak ada macam ni. So pergi tempat orang penuh dengan salji pokok-pokok pun habis diliputi dengan salji dengan rumah-rumah. Perjalanan naik atas tu ambil masa dalam 5 ke 7 minit lah. Lama jugalah kira. Sebab tempat tu tinggi ke atas. Tinggi je naik. Jangan. Dah sampai dah dekat atas ya. Sampai kami keluar, kami beli slash sewa slash, bukan beli slash yang macam budak-budak punya mainan kan. Nak main saja lah. Kita nak main ski mahal, so kita main duduk atas bakul. Bakul. Dan kami tanya lokal kat mana nak simpan barang. Kemudian kami terus pergi nak main salji. Kami simpan barang-barang kami dekat loker ni sebelum pergi keluar main salji. Macam dekat sananya loker pun. Dah siap, kami pun keluar daripada bangunan ni, tempat orang bermain ski dan juga orang main sledge dan juga orang-orang main salji juga dekat sini. Pada masa ni salji masih lagi turun, tapi macam renyai-renyai lah. Tak banyak. Tapi suasana kat sini memang sejuk lah. Kena ada sarung tangan yang proper dan juga baju yang proper, kasut yang proper, barulah kita selesa nak main kat sini. Dapat situ tempat orang main ski. Belah sana tu tempat nak main sledge, budak-budak lah atau orang tua lah yang tak pandai main ski. Tak lepas lagi ni, betul-betul yang lepas. Inilah Gala Yuzawa Snow Resort.
So siapa-siapa yang nak merasa saji, bolehlah datang ke sini. Tapi kami enjoy ke sini, memang puas hati. Kami dapat merasai main saji, dan saji pun turun pada masa ni. Agak lebat jugalah. Oh sejuk bila angin bertiup Waktu saji pun turun, kena kat mata. Tu yang kena jalan membelakangkan saji tu. Kalau tidak tak nampak. Jangan masuk dalam kasut itu. Okay, ni tempat nak main sledge tadi kita kena naik atas melalui macam ada eskalator lah. Sampai ke atas tu kan, kemudian kita boleh melonsor pakai apa ni, bakul kuning tadi. Okay, ni percubaan yang pertama first trial, sebab tak pernah main lagi. So masing-masing segan. Okay, dia nak naik berdua orang. So abangnya pun duduk bersama adiknya. Sampai bawah betul naik balik. Kan naik balik. Banyak bulu-bulu tak apa. Video. Tak tahu.
Ini pula mak dengan anak main Slash. Berhenti tengah jalan pula tu, sebab tak pandai nak kontrol sebab tu dia sangkut. Dah sudah pergi sini. Acah, dah sudah pergi sini. Dah kacau orang. Nasib baik saya beli topi kat Gadai Yuzawa ni. Sebelum ni saya bawa tutup kepala je jadi benda ni macam dia tutup semua lah. Ni memang khas untuk salji ni. Gadai Yuzawa. Sarung tangan pun yang saya pakai ni sebenarnya memang khas untuk saljinya. Bukannya yang untuk cuaca sejuk, tapi untuk salji dia, jadi tak terasa sangat. Salji pun nampaknya dah mula turun dengan lebatnya. China tengok. Sudah aja. Ni Mun sudah datang sini ya. Apa-apa saja. Anak saya dia buat panggilan ke Malaysia kat kawan dia tu yang masing-masing berborak lah di dalam phone. Yang belum bagus tu yang nak pergi Kelantan lah. Oleh kerana kesiankan tengok kami tak pandai main, ada seorang Jepun yang kerja kat situ tunjuk cara-cara nak main Slash tu. Teknik dia lah, bawa laju pula jalan. Okey. Arigatou gozaimasu. Try je. Tengah dik, belakang, tanda belakang. Tanda sampai ke belakang. Sandar. Situ kau tertarik. Naik. Okey, tunduk belakang. Okey je. Try Alex.
Orang dah mulai ramai datang nak main Slash ni. Jadi kena queue sikit lah. Tadi masa kami datang awal tadi orang tak ramai. Jadi senang dia terus main. Sekarang ni kena queue juga. Waktu sahaja pun dah mula dah menurunkan lebat ni. Azik. Azik dia duit kembali. Main dorang. Baling kejap. Masuk dalam muka abah. Bah, pakai hidung lah. Baring lah. Hidung tu baring. Tak, sini. Baring. Ayolah. Buat kering. Dia tak masak. Okay, ada yang teringin nak baring kat salji Bawa ais kepal. Macam kuku tu. Nenek main. Nenek main saji. Muka clean lagi dah ni. Nenek main saji. Lepas ni apa nak try pula? Ha? Kat sini kami main puas-puas dan puas bawa balik kita break nanti. Biarkan. Kau kena pakai tu pun tu. Bukan okey.
je. Tak, abang nak turun dah. Kan kita sambung. Kami tengok budak-budak ni semua dah letih So kami break lah buat sementara waktu. Kita balik ke komplek Galan Yuzawa untuk berehat dan makan dan solat. Mungkin kami akan sambung lagi. Sini. Tepi-tepi. Mana? Takut bikin ni. Ya memang perit ni kalau berbasah lagi perit. Apa bu? Okey, sebelum keluar daripada terowong nak balik ni, kami kena sealkan lah kami punya badan pastikan sarung tangan tu betul-betul ketat tak boleh masuk salji, baju, tudung kasut. Takut nanti bila salji masuk dalam kasut ataupun dalam kita punya sarung tangan, dia menyebabkan tangan kita kebas akan mengeras. Itu yang sakit tu. Lepas tu kalau boleh kita seal, tak bagi masuk. On the way nak balik ke bangunan Galan Yuzawa tu, salji dah mula turun dengan lebat Dah. Ui, lebat lebat masuk mata. Bang dulu bang semua tu dah saya kopi aja. Best lah kalau salji turun dengan depan Orang lain semua lari masuk dalam, kita lari keluar. Orang tak pernah jumpa salji kan. Kalau nak ikutkan hati ni, kalau berlebat tu lah best nak main. Tapi memandangkan semua dah penat, so kita ambil break kejap lah. Kita pergi makan dan solat dulu. Sekarang jam 12 tengah hari. So kami makan tengah hari dan kami solat. Sini susah sikit lah nak cari makanan yang halal, tapi ada lah. Kami ada order makanan halal
Lepas tu kita akan sambung dalam pukul 2. Kita sambung lagi main salji pukul 2. Tempat solat kat sini tak ada, tapi kami solat dekat tengah-tengah kursi ni lah, dekat-dekat kursi makan ni. Sebab area ni tak ada, kita alihkan kursi sikit, kita solat kat sini. Makanan kami dah sampai. Itu soba. Video. Ini gambar. Soba best lah, sedap soba dia. Sejuk Lepas tu terasa lah sedap soba dia. Mungkin perut dah lapar kot, tu yang rasa sedap tu. Kami makan soba ni dengan crackers yang kami bawa. Pukul 2 kita keluar balik semula. Kita sambung main salji. Saya dan anak saya keluar main salji, manakala maknya dan tour guide tinggal di bangunan. Mereka semua dah penat. Dia dah pakai abang. Pakai abang. Kita orang sambung main sampai pukul 3 petang. Sebab dalam pukul 4 kami kena ada di stesen kereta api. Sebab kereta api akan bergerak dalam pukul 4 petang. Satu, dua, tiga. Boleh kan? Kau nak buat lagi dah? Lagi. Jom lah. Naik 2 orang. Jam 3 petang kami beransur
balik ke bangunan Kala Yuzawa untuk preparation untuk buat preparation balik Adik, mana dah? Adik dah, adik. Ni dah dah. Dalam pukul 3 petang tu saji bertambah lebat ramai orang balik ke bangunan Kala Yuzawa. Siren pun dah dikeluarkan, tetapi siapa yang nak main keluar tu atas risiko sendirilah. Setelah preparation dah buat dah pack barang, kami pun bersih-bersihkan diri dan terus ambil barang kami dekat locker dan beratur ke gondola nak turun ke bawah bukit kat Kala Yuzawa punya bangunan. Masing-masing keletihan untuk menguap tu dah letih sangat tu. Sebab bila kita main saji ni rupanya dia memakan tenaga kita yang banyak juga. Penat. Itu air batu. Itu tak, itu air batu. Misalnya air batu. Saji air batu. Kita pernah masuk semua ketua ais. Air seperti di blok-blok-blok. Kan tinggi kita naik dari lama. Banyak pengunjung di sini. Macam ini lah. Susah lah. Tengok saja. Pada keseluruhannya lah, lawatan ni satu lawatan yang berjaya. Cita-cita kami nak main saji, nak dapat merasai saji dan juga nak naik Shinkansen. So tercapai lah hari ni. Stop.
Okey, dah sampai kat bawah. Kami pun bergerak ke kompleks untuk membeli belah. Kata bersama. Nanti ada gambar tu. Apa gala itu. Ambil gambar itu tengok yang tadi yang awak tunjuk. Itu cantik. Kat kanan, belah kanan. Kami ambil gambar dekat luar bangunan Gala Yuzawa yang kat bawah ni. Nak cari dia punya apa ni, sign. Boleh. Gala Yuzawa Station. Pemandangan ada lagi setengah jam lagi masa nak ke stesen Shinkansen. Kami buat shopping di bangunan Gala Yuzawa ni. 324. Hah? Oh, dia akan membuka Malaysia buat motor je. Betul ada. Dah dekat pukul 4 dah. Dah ramai orang beratur nak keluar ke stesen Shinkansen kat bawah tu. .50 kami pun mulalah bergerak ke stesen Shinkansen melalui pintu masuk ni. Kita keluar ke stesen Shinkansen. Tu bullet train dah tersedia ada, sedang menunggu dia punya customer dia, pelanggan dia. Bullet train ni akan bergerak dalam pukul 4 dan bawa kita orang balik ke Tokyo. Jom masuk. Tengok. Selamat tinggal Gala Yuzawa. Ada masa, ada kesempatan, ada duit, kami akan datang lagi. Jam 6 petang kami sampai di Tokyo, Japan. Kami terserempak dengan bullet train warna hijau ni, macam mulut itik ni, nak pergi ke Hokkaido di utara Jepun. Tapi Hokkaido ni cantik lah, panjang. Ni yang paling baru kan. Jom.
perut kami dah lapar, so kami ambil keputusan untuk makan di kawasan area Tokyo ni. So kami bergerak keluar mencari makanan, dan tour guide kami dah plan dah kat mana nak makan. Ada satu tempat yang sangat menarik dan halal. Dan kedai makan tu tak berapa jauh daripada stesen Shinkansen ini. Kami keluar daripada stesen dan menuju ke kedai makan yang dituju. Ambil kamera belakang. Oh, Christmas Day ni. Ya. Oh, misi Ginza katanya. Uish, jangan itu beratur kan tu. Kedai makanan tersebut ada di dalam bangunan ini, di sebelah kiri ni. Tapi kecil, besar juga. KFC pun. Index bukan. Itu dia. Tu dia kedai makan dia di ujung tu. Nampak dah ada orang mula beratur dah. Nasib baik dia tak panjang sangat dah. Kami pun kelaparan So kami terpaksa queue jugalah kerana malas nak pergi ke tempat lain. Kedai ni dipanggil Tenden dia halal dan makanan dia memang sedap. Dia tak ada hanger Kedainya tak besar tapi dia memanjang, sempit lah sikit nak letak baju dan tempat makan. Lepas tu kena queue Sementara menunggu makanan tu dia akan bagi kita macam sup lah, macam tofu fa. Percuma je. Makanan kat sini memang sedap. Memang rasa fresh lah. Makanan kat sini memang puas hati.
boleh repeat. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya harap video ini dapat memberi informasi yang berguna kepada anda semua. Kalau datang ke Tokyo, bolehlah singgah ke kedai makanan ini. Bye, jumpa lagi dalam video yang lain. Terima kasih semua. Oh, pagi pas kau tu ni.